Kembali lagi kita dalam podcast kita pada hari ini. Baiklah, bersama kita pada siri ketiga pada hari ini, kita akan menyelami evolusi penulisan Masuri SN yang merupakan tokoh sastra di Singapura, daripada puisi awalnya sehinggalah ke gaya pemikiran matang yang mempengaruhi dunia sementara. Jadi untuk topik kupasan kita pada hari ini, kita akan fokuskan kepada tema karya yang dimiliki oleh Masuri SN. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan dengan terlebih dahulu panel yang berada di sebelah saya ini. Hari ini cantik bergaya orangnya. Okey, nama diberi Cik Fatin Nur Ainina, tapi lebih selesa dipanggil Cik Ain. Okey, baiklah Cik Ain. Sihat Cik Ain? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, pada hari ini kita akan kupaskan topik yang berkenaan dengan tema karya Masuri SN ini, Cik Ain. Betul. Tetapi sebelum itu Cik Ain, saya ingin bertanyakan kepada Cik Ain tentang, kita bagi sedikit pengenalan lah atau konsep tentang tema karya yang dimiliki oleh Masuri SN ini. Boleh Cik Ain jelaskan terlebih sedikit? Okey, baik Encik Syafa. Okey, sebenarnya Masuri SN ni, beliau adalah seorang yang menjadikan pengalaman sebagai sumber bekalan dalam menghasilkan karya-karya beliau lah, sama ada dalam bentuk sajak, cerpen ataupun esei dan kritikan. Sebab itulah kalau kita tengok tema-tema yang diketengahkan oleh beliau dalam karya-karya adalah pelbagai. Maksudnya kan Cik Ain, Masuri SN ini bukan sahaja memiliki novel, tapi juga sajak, cerpen, esei dan kritikan seperti mana yang Cik Ain cakap tadi kan. Okey, nampaknya macam kita dah semakin hangat, dah tak sabar-sabar untuk kupaskan tema kita pada hari ini, tema karya yang dimiliki oleh Masuri SN. Jadi untuk topik yang pertama, iaitu tema karya daripada Masuri SN yang pertama, boleh tak Cik Ain jelaskan serba sedikit tentang tema yang pertama ini, Cik Ain? Untuk tema yang pertama yang saya akan kupaskan pada hari ini adalah tema semangat patriotik dan cinta terhadap bangsa dan tanah air. Baiklah, jika kita lihat dalam sajak Ros Yang Kupuja, izinkan saya baca sedikit lah ya. Boleh. Ros berkembang merah garam, jadi pujaan setiap insan. Disinari matahari, kian berseri, merekah wangi, memikat hati. Jiwa pahlawan memandang kembang, ingin berjuang membela watan. Harum tak terkira, rontok menyesal, bagaikan ksatria pulang ke asal. Jadi, jika kita lihat dalam sajak ini, wujud nada patriotisme dan perjuangan anak watan lah terhadap pembebasan tanah air. Contoh lain yang mempunyai tema yang sama, iaitu sajak Awan Putih. Dalam sajak Awan Putih ni terdapat nada suara perjuangan lah akibat kegelisahan bangsa yang tertawan. Sebenarnya banyak lagi karya-karya beliau yang mengetengahkan tema patriotisme dan cinta terhadap bangsa dan tanah air ni. Seperti kalau kita lihat Membela Nusa, Niur Melambai dan Untuk Bangsa. Macam mana yang kita dapat simpulkan, setiap karya beliau, karya Masuri SN ini mempunyai makna yang mendalam. Betul Cik Ain? Waktu Cik Ain baca tadi pun, walaupun Cik Ain baca macam tu je, saya dah dapat rasa tentang semangat patriotik itu. Jadi kita tak dapat disangkalkan lagi lah tentang kehebatan tokoh sastra di Singapura ni. Betul. Okey, jadi kita bergerak kepada tema yang seterusnya, tema karya Masuri SN yang seterusnya. Boleh Cik Ain terangkan serba sedikit berserta contoh? Baik. Tema kedua yang akan saya kupaskan pada hari ini adalah berkisarkan wanita. Kalau kita lihat dalam karya-karya Masuri SN, wanita ni diketengahkan daripada pelbagai sudut lah, sama ada dari segi sudut positif, negatif, tak bermoral dan sebagainya lah. Tapi untuk hari ini saya akan kupaskan yang daripada sudut positif sahajalah. Okay. Untuk yang pertama, beliau telah melihat wanita sebagai ibu yang penyayang dan lemah lembut. Dan ciri ni kita boleh lihat dalam karya beliau, iaitu Jatuh. Jika saya baca di sini, petikan ini baru sebentar tadi, seorang kanak-kanak yang pandai berjalan jatuh kerana terlalu berani, lalu cuba berlari. Ibunya dengan cemas melompat sahaja dari tempat duduknya.
dia pun jatuh lebih teruk lagi. Dalam karya ni kita boleh tengoklah kan, seorang ibu cemas bila anaknya jatuh, terus bangun dari tempat duduknya. Untuk yang kedua, beliau telah melihat wanita sebagai seorang insan yang bersopan santun, berbudi bahasa. Ini boleh kita lihat dalam karya Besar Pasak daripada Tiang. Di sini Zainun berkeras juga mahu menonton wayang walaupun suaminya menerangkan dia tidak ada masa untuk membeli tiketnya. Kalau abang tak hendak pergi, benarkanlah Nun pergi dengan Rosmah. Di sini kita boleh lihat Zainun ni, dia walaupun dia berkeras, nada dia bercakap dengan suami dia tu masih lemah lembut lagi, masih berbudi bahasa lagi, sebab suami dia kan. Sebenarnya banyak lagi lah ciri-ciri wanita yang beliau ketengahkan dalam karya-karya beliau, seperti wanita berani memperjuangkan hak, wanita berjimat sunmat, banyak lagi lah. Jadi macam yang saya dengar dalam karya-karya yang lain daripada penulis sastera sebelum ini, mereka juga menceritakan tentang wanita, tetapi tak banyak tentang dari sudut positif tentang wanita. Mereka selalu menganggap yang wanita ini adalah insan yang lemah, wanita ini layak dijadikan sebagai hamba sahaja. Tetapi dalam karya Masuri SN ini kita lihat tentang bagaimana beliau mengetengahkan wanita sebagai macam yang Cik Ain cakap tadi, sebagai ibu yang penyayang. Dan kita dapat rasalah tentang kehebatan wanita itu sendiri. Macam wanita juga dikenali sebagai seseorang yang berbudi bahasa, bersopan santun, seperti yang kita lihat pada hari ini. Diguna pakai lagi kan sehingga hari ini. Betul. Maksudnya kalau orang nak mendefinisikan seorang wanita itu, mestilah daripada sifat bersopan santun dan daripada sifat berbudi bahasa itu sendiri. Betul Cik Ain. Okey Cik Ain, saya rasa ada lagi satu karya, tema karya yang Cik Ain ingin kupaskan. Jadi boleh tak kita kongsi bersama-sama tentang apakah tema karya tersebut? Baik, untuk tema karya terakhir, iaitu tema politik. Okey, kalau sebenarnya dari sudut pandangan sarjana sastera, mereka mengatakan bahawa sastera ni memang tak jauhlah dari politik. Maksudnya politik ni ada dalam setiap karya sastera. Betul. Contohnya dalam karya Masuri SN, iaitu Bertanya Dalam-Dalam. Karya beliau ni membicarakan mengenai politik penjajahan pemimpin yang berkuasa di Singapura. Jika saya baca di sini, kemana arahmu? Mengatakan yang berkuasa memperkosa hak asasi manusia, atau bagaimana? Mengatakan yang malas membiarkan sendiri terpulas-pulas, culas. Di sini beliau telah mengetengahkan sikap sesetengah pemimpin yang berkuasa mula untuk menyusahkan masyarakat atau kaum yang memilih mereka sebagai pentadbir negara lah. Di sini pemimpin sewenang-wenangnya guna kuasa yang mereka ada untuk meragut kebebasan dan hak masyarakat sebagai rakyat, sedangkan tugas pemimpin adalah untuk melindungi rakyat. Hal ini menyebabkan masyarakat Melayu ketika itu berada dalam keadaan yang terombang-ambing lah kita kata. Untuk karya yang kedua, iaitu Lembut dan Halus, masyarakat Melayu dikatakan perlulah bersatu selepas macam-macam peristiwa yang terjadi atas masyarakat Melayu Singapura pada ketika itu. Tapi menurut beliau lah, penting untuk setiap tindakan untuk dilakukan dengan lemah lembut. Jika saya baca di sini sekejap, kita harus halus sayang, menerima semua saran, kerana menolak mentah-mentah memudahkan mereka merata-rata kita sebagai ular yang enak dikunyah-kunyah. Kita harus lembut sayang, menerima semua ingatan, kerana melontar terang-terang memudahkan mereka mematah-matah kita sebagai dahan yang rapuh di tarah-tarah. Di sini lemah lembut yang dimaksudkan oleh Masuri SN adalah ambil apa-apa sahaja saranan ataupun cadangan pemimpin sebagai senjata supaya kita ni tak dipijak oleh pemimpin dan masyarakat kaum lain lah. Hal ini dilakukan oleh masyarakat
untuk halang kekejaman dan ini merupakan perjuangan mereka untuk membela masyarakat untuk mewarisi masa depan yang lebih baik serta mencegah pemimpin daripada menghapuskan orang Melayu dari Singapura ketika waktu itu. Wow, menarik ni. Karya yang ditulis oleh Masuri SN ini mengatakan tentang bagaimana perjuangan masyarakat untuk membangunkan mereka sendiri dengan suara yang mereka ada dan strategi-strategi yang patutnya rakyat buat. Bukan strategi yang kita kata kotor, tetapi strategi yang berilmiah dengan mengambil semua yang pemimpin katakan itu sebagai satu orang kata senjata untuk mereka terus berjuang. Dan pada ketika itu juga sastra ini juga menjadi medium utama untuk mereka menyampaikan isi hati mereka tentang kepimpinan politik yang sedang berjalan sewaktu zaman mereka. Jadi kita lihat betapa hebatnya Masuri SN ini, tokoh sastra di Singapura ini dalam memperjuangkan hak masyarakat, dalam mempertahankan hak wanita, dalam membangunkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Jadi melalui karya yang kita dah kupas pada hari ini, melalui tema Masuri SN yang kita dah kupas pada hari ini, kita dapat lihat tentang kepentingan ataupun kekuatan karya-karya Masuri SN ini dan kegunaannya untuk masyarakat. Dan sehingga kini juga kita masyarakat masih lagi menyebut nama tokoh sastra kita kan, tokoh sastra kita iaitu Masuri SN. Jadi setakat hari ini saya rasa saya dah banyak dapat maklumat daripada Cik Ain dan kita pun telah banyak mengupaskan tentang tema karya yang kita rasa macam sesuai untuk kita kupaskan, untuk kita bagi tahu bahawa kepentingan karya ini kepada masyarakat. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak dekat Cik Ain kerana sudi kita bicara santai lah sedikit pada hari ini untuk kita mengupaskan tema karya Masuri SN ini. Terima kasih juga Cik Syafa. Okay, terima kasih Cik Ain. Jadi sebelum saya melabuhkan tirai kita untuk podcast siri ketiga pada hari ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Saya nak bagi pantun sikit Cik Ain. Okey, pohon berangan tempat bertemu, girangnya riang si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Kita berjumpa lagi dalam sesi yang seterusnya, iaitu sesi siri yang keempat podcast kita. Jadi kita lihat apa yang mereka bincangkan pula.